Balasan untuk orang yang makan yang haram di dunia dan apa pula di akhirat nanti. Makan haram kenyang, makan halal pun kenyang. Cuma hukum di dalam dunia, kita punya amalan-amalan ini tidak diterima. Anak Nabi Adam, dua orang. Satu nama Habil, satu nama Qabil. Habil ni bin Adam. Adam ni Nabi. Qabil pun bin Adam. Adam ni Nabi. Nabi faham, bukan manusia biasa. Nah, Habil beri sumbangan yang elok, Allah terima. Qabil beri yang tidak elok, Allah tak terima. Jadi kalau Qabil ni anak Nabi Adam, hak tak molek, Allah tak terima. Dan kalau kita hak makan hak haram, Allah terima tak? Mana dia? Nak cikgu Adam, dah orang cetong. Faham? Anak Nabi Adam lagi Tuhan tak terima, nak terima hakmu, kepung, nak terima hakmu. Nak, kena jaga baik amalan. Amalan anak Nabi tak terima pasal tak molek. Apatah lagi kita hak anak YB pun tak. Nah, kena faham-faham, nah. Dia Allah ni baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu yang baik, tidak terima melainkan yang baik-baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, duduk di bumi ni makan yang halal, makan yang bersih. Itu di dalam dunia. Di akhirat sejuk enggak, sedap tidur. Di akhirat makan haram masuk neraka. Dah lah amalan tak terima, masuk neraka pula. Jeng kita. Tahu tak? Neraka ni kenapa? Kita ambil plastik, terulur kat api. Comel plastik tu kita buat. Gubah comel beli di Taiwan, beli di mana-mana lawa lah, dia buat dengan plastik. Tahu tak? Kod Shopee kot apa. Cuba kat api, comel. Jadi uduh tak? Jadi uduh. Api ni bukan saja menyakitkan, menghuduhkan. Kita ni fitrah nak comel. Kalau tak ada fitrah nak comel, tak ada apa dia ni. Faham lagi? Kalau nak hujan comel. Tahu tak? Jadi masuk neraka. Makan haram, akhirat. Dunia tak terima, akhirat masuk neraka. Tak ingat Ratu Cantik Dunia. Tiap-tiap tahun, 177 atau 176 buah negara akan pilih. Dalam negara dia, siapa orang paling comel kali? Ni wakil Venezuela. Brazil siapa seorang. Argentina seorang. Sweden, Norway dan sebagainya. Dia beri pong itu, dia pilih pula. Paling cantik dalam dunia itu siapa? Dipanggil Miss World. Tahu tak? Comel kali ya Miss World. Dia ukur belakang. Ukur telinga, ukur tekuk, ukur apa. Kita kadang muka dia comel. Betis selim. Tak? Bukan kat sinilah ada mari. Jadi bila dah comel ni mu ambil Ratu Cantik Dunia, cuba api muka dia. Jadi kau comel ke kau uduh? Jadi uduh. Dah kalau Ratu Cantik Dunia kena api jadi uduh. Dah kita tak masuk tu uduh dah bayang. Comel sekali pun kena api jadi uduh. Kita dah masuk neraka uduh dah masuk oleh awak. Di dunia kalau makan haram tak terima amalan. Di akhirat masuk neraka. Ustaz dah kata masuk neraka gitu ustaz. Neraka ni Allah yang punya, jadi suka-suka ustaz. Aduh, amal ni netizen. Dia pandang ada ustaz kita. Betul tak? Dia ustaz dia nak cakap merapu lagu tu. Dia ada sandaran marga. Cuma kadang-kadang dia baca hadis ataupun tidak. Nampak? Kulul lahmin nabata min sohtin pannar aulabi. Jelas Nabi kata tiap daging yang tumbuh badan kita membesar ada makan yang haram, layaknya masuk neraka. Akhirat dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, dua saja. Dunia macam-macam beseng. Betul tak? Kita apa benda ni tak mugi kod ni kita kona kod ni. Tak depan dia blok kita gostang kat belakang. Akhirat satu golongan ke syurga, satu ke neraka. Makmum ni makan haram, boleh tak? Syurga? Tak boleh. Dah guna? No. Go to hell.